5 agihan dalam شكرا Gaza. على هذا القطايف. اليوم حناكل قطايف وجزاكم الله كل خير. 19 sampai 27 Ramadan 1447 السلام عليكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول النبي عليه السلام: حب الناس الله أنصحهم للناس. ومن هذا المنطلق نقوم اليوم الاثنين 27 رمضان نقوم بتوزيع السلة الغذائية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما
تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. شكرا على هذا القطايف اليوم رح ناكل قطايف وجزاكم الله كل خير. شكرا فريق آرا على هذه القطايف، بارك الله فيكم. شكرا لكم كثير. اليوم رح ناكل قطايف. ajak dia tu jadi pengikut dia. Dan ada setengah-setengah orang Islam susah sangat, susah nak makan pun tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khairi min ar-rih mursalah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Beliau menjadi paling dermawan pada bulan Ramadan saat Jibril menemuinya. Jibril menemuinya pada setiap malam pada bulan Ramadan dan mengajarinya Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan dalam kebaikan daripada rihul mursalah, iaitu angin yang menghembus. Okey, kita bicara mengenai hadis Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan. Benda berkaitan dengan sedekah ni dia di luar logik akal. Matematik kita ada 10, kita bagi 3, kita tinggal 7. Tapi sifir agama tak macam tu. Kita bagi 1, dunia dapat 10. Okey? Dekat akhirat boleh sampai 700 kali pahala dia. Tapi sedekah adalah perkara yang berkaitan dunia kita akan dapat. Dan hadis yang lain Nabi SAW pernah menyatakan bahawa as-sadaqatu bi asyri amthaliha. Sedekah ni 10 kali kebaikan Allah SWT bagi. Assalamualaikum, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. يقول النبي عليه السلام حب الناس الله أنفعهم للناس. ومن هذا المنطلق نقوم اليوم الاثنين 27 رمضان نقوم توزيع سلة غذائية على النازحين في شمال قطاع غزة. أشكر فريق إياه وكل من ساهم معهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. Waktu saya belajar hadis ni, guru saya ni dia pernah kata, saya sampai kepada hari ni, dia kata benda ni boleh cuba boleh cuba kan, sebab iman ni, benda iman ni kadang-kadang kita boleh cuba. Sebab Nabi Ibrahim tu satu hari dia pernah tanya Allah, macam mana engkau wahai Tuhan menghidupkan yang mati, kan? Kaifa tuhyil maut, macam mana kau boleh menghidupkan mati? Maka Allah berkata afala tu'min, kau tak beriman ke? Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Litatma'inna qalb, untuk menenangkan hati. Kan? Jadi maknanya sedekah ni dia amalan dia dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Dunia 10 kali ganda. Sama ada gandaan tu gandaan amount itu ataupun gandaan kebaikan. Saya selalu cerita kisah ini. Saya nak cerita lagi. Tak kira biar dengar Saya ingat tahun saya habis belajar first degree saya Universiti Malaya Syariah Undang-Undang. Okay. Waktu tu tahun awal 2000 Azhar tengah banyak bagi twinning program berkembang. Jadi saya masuk satu college dekat Penang, saya kata saya dari BA dah. Kan? Saya ingin nak masuk Azhar. Kan? Okeylah, kita pun masuk buat periksa, apa semua boleh masuk tahun akhir terus. Kan? Sekarang tak ada dah. Dulu habis tahun 2008. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن last muadalah ni mana training program. Jadi maknanya waktu saya nak pergi Azhar tu, saya nak pergi ada program maknanya belajar kat sana tu. Okey, jadi saya nak daftar dulu kan, guna urusan apa semua, lepas tu patah balik. Ambil buku-buku kitab-kitab patah balik sebab Azhar dia tak wajib kelas. Terus tadi nanti nak periksa nanti baru datang baliklah. Okey. Okey. Waktu saya nak pergi tu, waktu tu saya dah mengajar juga. Kan? Jadi saya nak pergi tu, saya ingat lagi, kan? Jadi ada keperluan saya kena bawa, ada keperluan untuk rumah kena tinggal lah. Okey. So jadi last sekali saya belikan keperluan-keperluan untuk rumah tu, kan, dekat satu tempat.
Kan? Jadi dekat Syalam juga. Okay? Alam Megah waktu tu. Jadi kat kedai tu, sebelah kedai tu ada kedai basikal. Okay? Beberapa hari sebelum tu, saya ziarah satu orang, anak dia tu nak sambut birthday, hari jadi. Saya tanya dia, abang nak hadiah apa? Dia kata nak ada basikal. So budak sekarang ni jangan ditanya dia mana di mana. Nak bagi je. Jangan ditanya nak hadiah apa. Jadi benda tu masuk ke kepala saya lah. Jadi saya sebelah tu kedai basikal, saya tanyalah penjual tu, Apek tu kan. Tanya kan, ini basikal berapa ke? Kan? Dia kata 200.5. Kan? Waktu tu dah 200.5, bukanlah amount besar pada kita, tapi pada saya waktu tu agak besar juga. Saya tawar. Okeylah 230 lah. 230. Saya pun fikir keperluan banyak lah pakai ni waktu tu kan. Nak beli tak, tapi niatlah sedekah. Niat sedekah saya tekadkan hati tak boleh beli. Okeylah pasang-pasang. Nanti saya beli barang sana, nanti balik nanti saya bayarlah. Okey. Elok saya tekadkan hati saya. Tak lama tu telefon saya berbunyi. Saya kata, Ustaz, Salam. Dengan cerita Ustaz nak ke Mesir. Yalah. Saya tak tahulah hati saya ni. Saya nak tajalah Ustaz punya tiket lah. Tiket pergi ke Mesir ni berapa? Saya kata 2,003. Tak apa. Tiket Ustaz saya bayarkan. 10 kali ganda sungguh tau. 10 kali ganda sungguh. Jadi, as-sadaqatu bi'asyri amsalha. Sedekah ni 10 kali ganda di dunia. Kita tak cerita akhirat lagi. Akhirat sampai 700 kali ganda. Di dunia. Kita boleh cuba test. Tapi jangan kejap lagi, masuk tabung RM1, ke depan tu terus tunggu. Mana RM10 kata semua kan? Tapi memang 10. Sama ada 10 kali ganda ataupun 10 kebaikan. Kita boleh kira tiba-tiba anak ni jadi baik pula. Ni 10 kebaikan. Kan? Jadi maknanya sebab itu, benda-benda dermawan ni, benda-benda yang diajar dalam agama, dan dia sifir agama. Dia bukan sifir matematik. Kita tak akan faham benda tu. Dan ada benda-benda kadang-kadang, ini bukan tuan-tuan sekalian. Harta yang kita ada kadang-kadang tidak berganda tetapi tidak diambil. Itu pun satu rahmat tau. Kita sikit lah ada, tapi kereta tak pernah rosak. Padahal kancil dah tahun 90-an padahal, first edition padahal. Tak pernah rosak, tayar okey, tak diambil. Rumah okey, kesihatan okey. Ada orang amountnya besar, tapi sentiasa diambil. Kejap-kejap kereta rosak, kejap-kejap rumah bocor, kejap-kejap anak sakit, kejap-kejap. Ada orang yang memang pertambahannya banyak, kena ambil pun banyak. Ada orang pertambahan banyak, tak kena ambil. Ada orang sikit tapi tak kena ambil, cukup. Itu rezeki. Itu rahsia rezeki dalam agama. Benda ni kalau kita nak cerita matematik, kita tak ada baca. Kau dapat banyak ni kau dapat. Tak semesti. Besok mungkin anak terjatuh, dah kena ambil sikit bagian sini. Kereta rosak, kena langgar orang, dah kena ambil pula. Lain dah cerita dia. Thanks for watching. Like, comment, share. Please subscribe. Make dua and help Gaza. Video agihan bantuan ini milik Ara Tim dilarang edit tanpa kebenaran.